diuji, lepas tu Tuhan tak tolong. Siapa yang bagi ujian kat kau? Tuhan. Kau exam, ada cikgu kau nak tolong? Tak adanya. Kalau kau sedang diuji dan kau minta tolong Tuhan dan Tuhan tak tolong, itu maksudnya engkau kena figure it out yourself. Kalau Tuhan tak tolong-tolong, maksudnya ujian tu tak habis lagi. Ada benda yang kau perlu selesaikan. Wah, senang hidup kau, semua benda Tuhan nak tolong. Berdoalah, tapi doa itu tidak cukup. Datangkan dengan usaha. Ay, jangan risau. Tuhan uji sebab Tuhan sayang. Kalau kau tak ada duit, itu aja ujian kau. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.